Cakap seorang-seorang. Sihat. Sihat. Terbaik. Aku tengok langsir rumah kau tu, aku terus sihat. Okay, Ini semua ni masuk. student aku tau. Terima kasih tau Azli. Masuk je. Sebab hari ni memang kan? nak kena share untuk student aku juga. Aku buat dulu dengan korang. Okay guys. Aku ramai tau, ada 20. Masuk lah, tak ada hal. Kita pernah layan 100 lah. Okay je. Okay. Kita pernah layan 100. Tak ada masalah. Okay guys, saya share screen Nampak tak? Nampak? Nampak. Terbaik. Okay. Yang ni adalah saya punya student. Dia punya research proposal. Okay, dalam mula-mula lah nak apply masuk master, kita kena minta. Kita generate guna ChatGPT je. Guna AI lah. Okay. Jadi the thing is, from this, daripada sinilah kita nak buat supaya dapat chapter 2. Guys, chapter 2. Chapter 2 yang proper lah. Okay, chapter 2, saya anggap korang dah ada first proposal. Siapa yang tak ada? Jangan segan-segan. Ini tak ada hal. Okay, siapa yang tak ada proposal yang pendek masa nak apply belajar ataupun bab 1 lah. Bab 1 untuk korang punya tesis. Kalau tak ada. Tak ada jangan risau. Tak ada nak marah dia. Ada cara dia. Okay guys. So hari ni kita, saya macam biasalah. Kita kalau AI, saya ada 2 tau guys. Saya biasa guna 2. Okay, biasanya kita akan guna 2 lah. 2 AI. AI pertama, kita anggap macam yang ni guys. ChatGPT ni. Kita anggap dia sebagai mainframe. Ni mainframe lah. Pusat. Dia punya pusat setempat. So kita akan borak dengan dia akan generate paper. Dia akan generate punya penulisan lah. Dia ni. Ataupun kalau kau tak suka yang ni, kau boleh ambil Gemini. Nak access senang je. Ni bintik 9. Ni bintik 9. All down. Kalau laju bagi tahu Okay, ni Gemini. Okay, yang tu pun yang free account ada, yang UTHM punya student staff pun ada Gemini. Okay, so this is where yang kita akan bagi maklumat. Pom. Dan dia yang akan generate paper. Untuk maklumat, kita minta dia generate. Sebab apa? Kita takut dia halusinasi. Okay, kita takut dia halusinasi. Jadi kita akan ambil maklumat daripada mana? Daripada Scopus AI hari ni, pada Consensus, daripada Google Scholar pun dah ada tau. Okay, macam itulah database yang ilmiah lah. Okay. Jadi first kali, kita borak dengan dia. Saya suka borak dalam bahasa Malaysia. Dia orang kata memudahkan kita nak bincang lama tau. Kau pernah speaking lama-lama tak? Kalau kau speaking lama-lama kan, biasa berapa? Setengah jam. Sejam kau dah penat tau. Jadi bila kita guna bahasa Malaysia, kita boleh buat 1 hari borak dengan dia tau. Borak dengan dia. Tak habis. Okay? Tak habis. Okay. Jadi boleh start tak? Bagi sikit hands up. Boleh start tak? Boleh kan? Jom. Tapi Azli, aku kat rumah memang cakap English tau. Dengan kau je aku cakap Melayu. Dahsyat tu. Aku dengan Elang Eli cakap English, dengan mak dia cakap Melayu. Okay, boleh kan? Okay. So sekarang saya ada satu proposal yang saya generate sebelum ni. Pendek untuk apply masuk belajar. Okay, ni proposal saya lah. Ini untuk saya. Saya ada proper. Kalau korang tak ada, jangan risau ni guys. Kalau korang tak ada, pergi pada ChatGPT atau Gemini. Kau cakap macam ni. Okay, semua orang boleh start lah. Okay. Buka dulu lah. Sila buka ChatGPT atau Gemini korang. Mana kau prefer lah. 1. Jangan ada 2, 1. Yang ni orang kata teman kita berbicara. Ni adalah kita punya PA lah, personal assistant. Cuba buka 1 dulu. Sonok kan. Boleh interaktif. Kalau kau dengar aku bebel kan, kau setengah jam dah ngantuk. Okay guys. Okay, buka Kalau laju bagi tahu tau. Buka je mic kau. Okay. Kau cakap dia, hai. Boleh bincang dalam bahasa Malaysia. Ni guys. Keyword dia. Hai, boleh bincang bahasa Malaysia tau, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia keluar bahasa Indonesia apa guys. Pokoknya mampu. Kau pun ada stres. Setting bahasa Malaysia please. Okay. Kalau yang maybe for the Indian and Chinese they preferable but English you can go on because maybe you speak English every day, no worries, okay. But for Malay, tolong guna ni, nanti kau penat. Janganlah belagak sangat. Okay, Malay, use this one. Okay. Sebab kita nak buat kerja 1-2 hari, bukan kita nak speaking setengah jam. Okay, we gonna go with this thing.
about 1 day and maybe 2 days. Okay. Ni, boleh bicara bahasa Malaysia. Boom, kau hantar bagi ni. Okay. Okay. Doktor nak tanya, boleh tak? Boleh. Tanya. Boleh. Kalau sebenarnya macam kalau ChatGPT kadang-kadang saya macam tak, itulah dia macam pokoknya lah apalah kan. Betul. Kalau macam kalau saya guna DeepSeek ada tak beza dengan DeepSeek? Okay, mari saya cerita Okay, kalau ChatGPT, sebenarnya kan, ChatGPT and Gemini Pro, dia macam kawan korang yang kau jumpa kat kedai mamak, guys. Bila kedai mamak, dia berborak sedap tau. Kau boleh cerita macam-macam. Perbualan tu interesting. Very interesting. Dia boleh cerita, dia boleh buat pantun, boleh buat email. Dia yang paling baik lah ChatGPT. Seriously. Kalau DeepSeek, okay juga sebenarnya. Tapi DeepSeek saya dah guna. Dia ada sikit-sikit tu, dia tak mesra macam ChatGPT tau. Dia macam sikit-sikit macam bukan sentap. Macam ni. Dia macam kawan yang kau tak berapa seronok nak borak lah. Faham tak? Tapi kita dah perlukan kawan yang seronok kita berborak. Sebab kita nak borak sampai petang. Something like that. Okay. So sebenarnya ChatGPT is the best. Gemini nombor 2. Gemini ni pula kalau yang best Gemini Pro. Memang macam kawan sekatil kau. Dia punya kelakar pun sama. Okay. So when it comes to the nak writing, dengan kau nak bincang, nak develop orang kata bab 2, yang ni adalah orang kata kawan. Kawan baik. PA kau. Okay. Dan kita akan bagi dia maklumat daripada Scopus dan sebagainya. Dan dia akan generate-kan. Okay, Nur Azrin. Okay, faham. Boleh. Okay, boleh. DeepSeek okay. Tapi DeepSeek macam kadang kurang, tak lancar sangat. Saya dah gunalah, tak lancar sangat. So paling selesa ChatGPT ataupun Gemini Pro. Okay. So sekarang buka yang kau suka, ChatGPT atau Gemini, and minta bincang bahasa Malaysia, guys ni. Okay, for the ones who fluent in English, you can go on. Maybe you speak English every day. But for the people like me, mother tongue is not English, bahasa Malaysia je. Okay. Kepada yang dah ada, okay, pada yang dah ada bab 1, okay, yang tak ada, sini. Aku cakap, bro, aku nak buat satu research lah. Kau buat cakap kawan. Aku ni pelajar master. Something like that. Yang ni kau kena karang ni, pelajar master in mechanical automotive engineering technology, automotive. Ini saya punya bidang lah, engineering teknologi. Aku nak buat ni lah, aku nak buat simulator. Okay, this one borak macam borak dengan kawan baik. Satu kena ada bahasa Malaysia. Kalau English kau nak translate, kau dah letih sebenarnya. Okay, ni untuk the one yang tak ada chapter 1. Cakap lah, aku nak buat simulator kereta EV untuk digunakan. Ni. Cerita apa masalah kau nak settle. Okay, kat sini kau kena cerita ni, guys. Ni apa cerita. Apa research kau nak solve. Ni, bahasa Melayu. Nanti dia tolong cantik. Ni. Kalau kau tak ada apa idea research kau nak solve, okay, kita masalah sekarang. Tak apa, kau fikir satu lah. Kau cakap, aku ya bidang ni, aku kerja company ni. Aku ada data sekian. Aku ingat nak buat gini lah. Kau buat bincang, type segala-galanya. Nanti dia akan minta. Yang ni kan, jom kita buat satu lah. Gunakan oleh pelajar dalam kelas. Okay. Ni saya bagi. Yang ni adalah prompting yang paling baik, guys. Okay. Aku plan nak develop simulator tu kat Roblox Studio. Okay, ni kita orang punya video. Lepas tu bagi student try guna dengan harapan mereka mudah faham konsep dan teknologi EV. Nampak tak? Cuba delete dengan kau punya kereta EV. Ni guys. Ni something like this. Ni. Cakap je macam kau borak. Okay bro, aku nak buat satu research lah. Aku belajar master. Aku nak buat simulator kereta EV untuk digunakan dalam pelajaran dalam kelas. Aku pula nak develop simulator kat Roblox Studio. Lepas tu bagi student try guna dengan harapan mereka mudahkan konsep. Yang tu guys. Kalau kau tak ada idea kan. Kerana borak dengan supervisor macam Dr. Lini tu kan blur tau. Macam ayatnya terlalu technical. So this one ayat kau borak dengan dia. Yang ni adalah the first untuk win lah. Win punya teknologi. Win punya orang kata strategi. Okay, yang ni. Okay bro.
Aku nak buat bab literature review ni. Ni guys. Ni. Review ni. Kau boleh tolong cadang outline. Outline tak? Kau jangan tulis dulu apa? Jangan tulis chapter dulu. Aku plan nak bagi info. Lepas tu baru kau tuliskan. Okay. Sekarang ada soalan tak? Guys, ini untuk orang yang tak ada bab 1. Okay? Boleh? And then, tembak. So this one yang tak ada apa-apalah. Okay, yang ni yang kita nak ni. Okay, yang ni kita nak. Okay? Yang ni kita nak. Okay, so yang ni untuk yang kau tak ada lah. Okay, nampak dia generate kan? Okay. Ini adalah literature punya chapter 2 punya outline. Okay. So ni pada yang tak ada. Jualan dulu. Pada yang ada, senang kerja. Jom. Saya dah ada kan? Okay, salam bos. Boleh bincang dalam bahasa Malaysia. Santai-santai je. Okay. Santai-santai, okay? Santai-santai je. Okay. Ajak bincang dulu. So, admit all. Sorry terlambat. Okay. Okay. Bincang bahasa Malaysia, santai-santai je. Dia akan jawab. Dia suka. Assalamualaikum bos. Boleh sangat kita bincang gaya santai. Tak ada hal. Nak sembah apa dulu kerja penulisan. Okay. Kat sini dia kata, okay, sekarang kita dah ada kita punya bab 1. Ataupun research pendek. Saya dah ada. Kalau kau ada bab 1 lah. So yang ni kau control all. Copy, control C. Ni. Kalau terlalu banyak, kita kena attach dokumen. Kalau sikit, control all. Tapi rasa tak lepas, tak apa, cuba dulu. Okay bro. Ni, bos sedap bincang. Okay bro. Aku nak buat bab literature review ni. Ni untuk tesis aku. Tesis ni untuk master in automotive. Kita kena bagi tahu konteks kan, dia bagi kita macam mana kau kena letak pagar siap-siap. Kau ni budak engineering, kau ni budak awam. Kau kena bagi supaya dia punya generation tu, dia punya generate tu macam ada relate dengan kau punya scope lah. Tak ada terkeluar sangat. Okay. Automotive engineering technology. Panjang pula engineering, okay. So bagi dia scope. Okay, teknologi. Ni. Okay. Info ringkas. Info kat bawah ni. Kau boleh generate outline chapter apa bab tu tak? Tak. Okay guys, ni. Ni, pada yang ada. Pada yang dah ada, okay. Okay bro, aku nak buat literature review ni untuk essay aku. Tesis ni untuk master, ni. Info kat bawah ni boleh generate outline tak? Macam tu. Kat sini. Okay. So, enter. Pembuka kata. Ni penting, saya biasa guna ni. Guys, enter pembuka kata. This one. Open. And then, Ctrl V. Paste. Okay. Kalau masuk. Tak masuk, dia akan beritahu. Kalau terlebih banyak sangat perkataan, dia tak masuk. Kalau masuk, dia masuk lah. Dan korang tutup. Macam ni. Tutup. Okay. And then, tekan submit. Bagi dia tolong kejap. Dahsyat lah dia punya komen. Okay. Okay, memang cantik dia buat. Okay. Jadi korang try dulu. Buat dulu. Yang sama. Boleh tak? Kalau ada masalah, bagi tahu. Jom, try. Ini interactive punya session ni. Lama ada kopi aku dah hilang. Interactive punya session ni. Okay. Try gang. Try. Jangan segan. Bagi dia buat kerja dulu. Tak adalah kau bosan sangat. Jom. Wah, banyak.
Okay. Cuba dulu So at least dapat dia punya outline. Nanti saya cerita next kita kena buat apa. Seronok guys benda lah ni. Okay. Get your outline. Jom prompt pertama saya bagi lah. Jangan korang. Okay. Ni contoh prompt. Okay. Ni contoh prompt. Okay. Kalau korang suka prompt kan. Ni. Letak kat chat Ni contoh prompt yang kalau mana chat? Oh lama tak guna benda lah ni. Contoh B. Okay. Ni kalau kita dah ada. Kalau tak ada apa-apa dokumen, kena borak dulu dengan AI. Kena borak dulu dengan AI. Contoh prompt PROMPT seperti di bawah. Okay, ni yang tadi. Yang tak ada, yang orang kesedihan ni. Mana ni? Okay guys, so the situ one lah. Kalau tak ada, kadang ada orang tak ada, kita faham. Tapi kita pun nak kena jugalah. Tapi make sure kau bincang bahasa Melayu kan dulu. Okay. Bila bahasa Malaysia, Ctrl C. And then, Ctrl V. Lepas tu, prompt kedua. Contoh macam ni. Ni. Okay. Dekat chat. Contoh prompt. Okay, contoh prompt dia. Okay, jadi boleh proceed tak? Kau okay tak? Masih lagi bertenaga tak korang? Okay tak? Boleh kan? Okay, baik. Jom kita proceed. Okay, sekarang sampai sini kita kata okay. Okay bro. Okay, dia tanya dia. Okay bro. Okay bro. Aku nak guna Scopus AI untuk cari maklumat pasal bagi bab 2, bagi bab ni. Kau boleh tak karangkan beberapa soalan yang aku boleh tanya Scopus AI. Nanti bila dah ada jawapan, aku share kat engkau. Lepas tu barulah kita boleh tulis chapter 2. Chapter 2. Kan? Okay guys, nak prompt. Ctrl C. Boom. Ni, kita minta dia apa? Kalau ada PDF, okey, pun boleh juga. Okey, pun boleh. Kalau nak attach PDF, bagi tahu. Okey, aku nak attach satu file PDF yang berkaitan proposal aku. Kau kena mention lah in your own language, in your own words. Okey? Boleh. Pun boleh juga. Bagus juga macam tu. Saya biasa buat. Okey? Okey, kita kata okay ni guys, prompt yang kedua. Bro, aku nak guna Scopus AI lah cari maklumat bab 2. Kau boleh tak karangkan beberapa soalan aku boleh tanya Scopus AI? Dia ada jawapan, aku share kat kau. Lepas tu kita boleh tulis. Macam tu tak? Dia punya berborak dia. Tu kena berborak. Kalau Scopus AI, kau sensor, dia tak boleh borak macam ni guys. Dia tak boleh bawa, tak boleh borak sampai level kena copy. Dia kena skema sikit. DeepSeek pun macam okey, tapi saya tu lah dengan DeepSeek kurang sikit. Tak nak kawan sangat dengan aku. Okay, jadi this one is okay lah. Okay guys. Okay, dia dah bagi soalan ni. Yang ni. Okay, banyak guys. Okay. Bro. Boleh tak aku masukkan semua jawapan soalan kau ni dalam file Word atau PDF. Lepas tu aku share kat kau. Atau kau nak aku tepek sini terus. Tapi jadi macam kelam kabut kan. Tapi takut bersepah. Okay guys. Ni. Next prompt.
Kata kita nak bagi dia. Nak bagi tu kat sini ke kita nak bagi letak satu dokumen, kita compile, kita bagi kat dia. Okay guys, dia kata apa? Ya boleh. Semua soalan ni masuk file Word by PDF. Jangan risau, boleh elok. Okay, di-showkan masuk PDF. Jadi, ni. Jadi guys, tanpa segan silu, kita copy soalan ni. Ni, copy soalan ni. Okay, copy soalan ni. Ni. Copy semua soalan dia ni. Okay, until this one. Copy. Lepas tu kau buka satu dokumen Word. Okay, dekat kau punya ni, apa kata kita ambil okay, kita buka lah satu folder tesis. Tesis. Okay, next one. Okay, kau buka satu macam chapter 2 for example. Okay, chapter 2. Okay. All literature review. Buatlah folder apa kan. Okay, lepas tu kenapa kena buat folder? Kenapa kena buat folder? Sebabnya nanti terlalu banyak file yang nak masuk, kau bersepah, kau lagi pening. Dia akan jadi kemurungan, anxiety, semua keluar. Okay. So then, bukalah file, cari atau buka file Word, tak kisahlah, ataupun kau save dekat folder mana-mana. Kena buat sekarang. Okay. Ni jawapan untuk ChatGPT. Okay guys. Buat dokumen, save dekat folder yang sesuai sebab nak mengurangkan kau punya anxiety esok-esok. Sebab kalau kau letak dekat desktop atau dekat kau punya my computer atau kat sini, nanti nak cari balik tu tak ada. Percayalah, saya dah buat 3 tahun benda ni. Dia jadi macam lagi serabut guys. Macam kat mana lagi serabut. Dengan AI pun jawapan banyak-banyak. Okay, jadi baik terus parking. Terus, okay, this one. Buat satu dokumen yang untuk jawapan sahaja. Simpan di folder yang korang senang nak track esok-esok. Okay, boleh? Buat dulu. Buat dulu. Take your time. Buat dulu. Okay. Take your time, buat pelan-pelan, ambil masa, tak ada nak terkejar-kejar, hari ni kita ada banyak masa. Okay, buat dulu guys, buat dulu. Take your time. Lepas ni kita masuk yang Scopus AI and the game. Okay, boleh Okay, saya sebenarnya hari ni nak ajak korang berkenalan tau. Saya baru jumpa minggu lepas guys. Yang Scopus AI biasalah. Okay. Ada satu benda yang agak menarik dekat Google Scholar. Saya terperasan itu. Tada! Ni guys. Ini dah macam Scopus AI. Ataupun konsensus. Okay. Konsensus. Okay. So, hari ni kita try 3 benda. Jom. Okay, sekarang soalan dah ada guys. Ni soalan kan? Ni kita buang lah ni. Ni Zul punya ni kita buang. Proposal buang. Okay, sekarang kita ada 3 benda. Soalan, okay. Soalan pertama. Ni guys. Okay. Kita jawab ni soalan ni. Okay, so copy soalan tu. Tanpa segan silu. Ambil. Okay, copy. Okay. So the best option adalah Scopus AI lah. Sebab Scopus bestnya dia akan ambil tempo dia. Scopus dia ada World of Science AI tapi tak pernah try. Aku pula nak prefer kat kau. Tak apalah. So korang ada UTSM punya, kau boleh access library punya account tak? Ni untuk yang boleh access. Kita nak try toilet access, tak apa, kita try yang biasa dulu lah. Okay. So yang saya biasa guna kalau saya macam blur-blur ataupun orang kata semua orang awam boleh guna adalah Consensus app. Okay guys, ni. Nama dia consensus.app. Yang ni free dan semua orang boleh guna. Tak UTHM ke, UTM ke, confirm semua boleh guna. Orang awam boleh guna. Okay, Consensus app. Kau buka, tunggu, akan dapat benda macam ni. Ni. Consensus app, lepas tu dia punya ni adalah consensus lah. Okay. So the best thing is kau login lah. Ni, saya dah login. Okay, buat account. Take your time. Ni. Take your time, buka account. Okay. Consensus ni free, tapi kalau guna version yang, nampak? Dia free. Kalau ambil yang quick ni, tu dapat 10 paper free. Tapi kalau guna yang pro, ada 25 kali satu hari. Ke seminggu, tak ingat. Kalau yang deep ni, dia siap boleh dapat terus. Orang kata, kalau pandai guna, dapat terus research step untuk PhD. Oh, level dia. Tapi dia punya tu nampak 50 paper guys. Oh, banyak. Yang ni 20. So, yang pro ni pada saya cukup lah untuk kita. Boleh guna 25 kali kan. Kita ada berapa soalan? Kita ada 25 soalan tak? Kita ada 18. Oh, lepas untuk hari ni. Okay, jom try guna satu. So, saya buka.
kau kena login dan make sure kat sini, sinilah kita type soalan kita. So tanpa segan silu, tekan Ctrl V, paste soalan macam saya ni. Kau paste dan kau tekan tepi ni. Proceed, tekan boom, dan tunggu kejap. Yang ni power juga jawab soalan, tapi malangnya yang ni dia ambil paper daripada segala sumber. Kalau macam maknanya kalau Scopus ke World of Science dia tadah yang biasa jurnal tak berindex pun dia ambil. Jadi keburukannya kita punya kualiti lah. Kualiti sumber tu orang kata kurang sikit. Kalau guna Google Scholar, akan ambil paper dari Google Scholar lah. Seperti yang kita tahu yang paling hebat World of Science, kedua Scopus. Lepas tu baru turun lah apa yang Australia nama apa? Era, MySat dan sebagainya kan. Tapi yang ni orang kata yang paling, orang kata laut yang paling luas lah. Dia nampak dia jawab guys. Okay. Ini soalan kita. What are the current research trends in simulation based on learning bla 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 bla. So dia jawab current work increasing immersively, theory grounded, distant focus. Dia jawab ni, yang bagusnya benda ni, dia jawab, dia refer paper. Bukan, jadi dia tak halusinasi guys. Dia punya halusinasi tu orang kata rendah sangat. Okay. So refer paper, these are the papers that they refer lah. 10, 12, 8, tekan. 10 ni siapa? Bila kita tekan, this guy. Ni. Paper ni ada dan siap dipublish. Ada PDF kau. Tak ada PDF. Kena bayar lah tu. Okay. So this guy, dia refer paper ni untuk jawab soalan kita. Canggih guys, canggih. Kalau tak puas hati, kau turun bawah sikit, dia terus ada segala ni paper-paper yang dia refer. Nampak ni, bawah-bawah ni. Semua paper yang menjawab soalan kita, dia jawabkan, dia tunjuk, dia refer kat mana. Sama macam Gemini kalau kita tanya soalan, dia akan jawab, dia akan share, dia refer website mana. Tapi maksud Gemini refer website. Kita nak buat tesis, kita tak boleh tengok website, kita kena tengok research paper. So this one, dia ambil paper-paper orang lain. Quite powerful sebenarnya. Quite powerful. Boleh lah ni. So bila dah ada yang ni, soalan dah terjawab, nak baca-baca lah kejap bagi faham, tengok kan. Nampak kan trend. Yang ni baguslah untuk kita belajar. So dapat yang ni, kau pergi ke bawah sikit, dah ada jawapan, ke bawah sikit ada satu ikon nama dia export guys. Ni export. Export. Okay. So export, korang ambil terus ni, copy with citation. This one. Okay. Export, copy with citation, and then dapat yang ni. Sebanyak-banyak ni, korang terus copy text. Ni. Copy text dan korang terus paste dekat sini guys. Ni, bawah dia ni kan. Letak bawah. Ni kan, answer. Ni, bagi jawapan. Ni, answer dia. Kau tapik kat sini, Ctrl V. Alah, macam biasa tak biasa buat je. Tak biasa buat je kan. Okay, dapat jawapan. Okay, tapi masalahnya bila banyak-banyak esok kita akan serabut sebabnya tak tahu kat mana dia punya location. Kau pernah guna ni tak? Ni, dia panggil nama style ni. Style ni pernah guna tak? Ni, style ni, heading ni. Lepas tu kita nak mencari, mari saya tunjuk je Style ni bagus ni, bila dokumen terlalu panjang, kita nak cari tak payah nak scroll macam orang tak betul guys. Caranya senang je. Kau pergi dekat highlight ni, kau pergi dekat ni, kau highlight yang ni. Ni, highlight yang ni, kena buat sebabnya kan kita stress. Okay ni, highlight ni, kau pergi atas dekat style ni, kau pilih heading 1 ataupun heading 2. Saya tunjuk kenapa. Ni, senang kerja kita ni, heading 1. Okay, so bawah sikit, mana soalan yang kedua tadi kan? Ni mana? Ni heading 1, ni pilih dia. Setiap soalan pilih, ambil heading 1. Setiap soalan heading 1. Heading 2 lah. Yang ni heading 1. Wah, best ni. Okay. So, pilih heading. So, nanti di ujung-ujung akan memudahkan kerja kita nak cari kita punya file. Ni tips. Orang kata quick tips. Okay, ni penting ni. Percayalah cakap aku. Okay. So, kita masuk siap-siap. Okay. Ambil masa buat kenapa. Kejap saya tunjuk kenapa. Penting guys. Serius. Kenapa? Heading 2. Ni heading 2. Okay. So yang ni kita tukar heading sebab kita nak navigate senang. Okay, heading, this one. Give dia heading. Esok nak buat kerja senang, memudahkan urusan kita di masa depan. Style heading, tak pun benda lah semua ni. Aduh, banyak pula. Tak apa, saya buat sikit lah. Macam tu lah basically. Okay. So kenapa penting buat heading ni? Ialah sebabnya adalah ni guys. Ni. Bila saya heading,
kita akan boleh pergi pada view punya tab ni. View punya tab. And then kita ada satu nama dia adalah navigation pane. Okay, when you click on that one, kau dapat ni, tepi ni artikel. Dia punya apa, tajuk-tajuk. Jadi bila kita nak navigate, kita terus klik-klik lah. Nampak? Dia akan laju lah. Okay kan? Okay kan? Macam tu. So sekarang kita dah bab nombor 1 dah siap. Sekarang kita nak buat nombor 2 pula. Nampak? Dia terus pergi ke soalan nombor 2. Okay, yang ni dah siap. Apa kata kita nak teruskan, boleh follow up question. Kau boleh letak sini ataupun kau nak buka chatting baru pun boleh. Tak ada hal. Okay? Mungkin kita nak buka chatting baru. Ni. Okay ni kan. Dia bolehlah kau follow up question. Sebabnya dia dalam tajuk yang sama. Okay, kita ke bawah. Bawah ni kita ambil follow up question. Kita terus, ni guys, Ctrl V, paste kat sini. Ctrl V dan kita enter. Tunggu sekejap. Okay, buat dulu kan. Ctrl V, paste. Okay, yang tu daripada consensus. Okay, kita biar dia generate sekejap. Saya tekan yang ni kan. Okay, kau try buat juga. Pelan-pelan. Try buat juga pelan-pelan. Cari dan masukkanlah sikit-sikit jawapan dia. Okay, masukkan jawapan dia. Okay. Okay. Kau nak buat heading ni leka. Okay, take your time lah. Buat. Sambil tunggu dia generate tu kan. Okay. Okay. Macam mana kau? Okay tak? Ada soalan tak? Ada tanya sekarang? Kau ada tanya sekarang. Jangan segan-segan. Okay. Boleh tak proceed? Okay tak? Macam mana korang? Okay tak? Okay doktor. Semua okay. Crystal clear. Okay, terbaik. Okay, jadi soalan kedua, dia dah jawab ni. Kalau malah baca, jangan baca dulu dan kau terus export macam tadi dan juga copy with citation, guys. Ni copy text, taruhlah yang bawah dia. Ni soalan 2, nampak? Kenapa kena ada? Nampak? Sekarang, ni soalan 2. Okay, dah soalan 2. Ni jawapan dia, Ctrl V. Okay. Sekarang soalan yang ketiga. Nampak tak? Kenapa kena ada benda lah ni? Senang, kau terus pop. Dia laju, tak payah scroll macam budak kelakar tau. Okay. Okay, tekan evidence. Okay, ni soalan 3. Apa kata kita guna yang lain pula? Guys, jom try. Okay, apa kata kita guna Scholar? Google Scholar punya AI ni. Google Scholar punya AI. Okay, first. Okay, anda pergi kepada Google punya account lah. Macam biasalah, Google punya account. Anda type sini Scholar. Atau Google Scholar lah terus. Google Scholar. SCHO. Okay, ni database yang kedua. Kau boleh pilih mana satu kau nak. Okay. Google Scholar yang bestnya semua orang boleh access. Okay, yang ni tunggu kejap. Scholar Labs. Ni. Yang ni new. Okay. Scholar dekat bawah ni guys. Scholar Labs. AI Powered Scholar Research. Klik sekali. Okay. Mana yang tadi dah hilang guys? Sekejap. Tadi dah ada. Oh, dia bagi sekejap saja balik. Kau bagi dekat korang ya. Sekolah, google.com. Dia tidak ada. Only Labs kot. Advanced Search. This one. Tadi dia bagi, lepas tu dia tak ambil balik. Okay. Guys, ni. Nah, ambil ni. Copy dekat chat. Okay. Okay, Scholar. Kalau tak jumpa, for the first timer, kata tak jumpa doktor, tak ada masalah. Kau pergi dekat sini guys. Masuk Google Scholar. Pergi yang 3 line ni, Adidas ni. 3 line this one and then you go Labs I think. Untuk dapatlah. Labs. Okay. Tapi benda ni biasanya dia orang kata, yalah Labs, takut esok-esok dia minta bayar. Tak apa, sementara free kita guna. Okay, jadi sekarang kat bawah ni guys. Soalan dia. Ni first time saya try ni, nak ajak korang. Okay, soalan yang kedua tadi, ketiga. Ask Scholar. Okay, ni Ctrl V soalan dia. Apa ni silap. Okay, balik kepada dokumen kita. Itu mana ni, copy soalan yang ketiga tadi dan kita pergi di Google Scholar. Boom, soalan ketiga. Macam slow sikit.
Ni pun saya pun first time guna ni. Kalau rasa menyampah, tak apa, kita beralih ke tempat lain. Oh, dia tak menjawab soalan. Dia bagi kertas je. Dia ada ni. Tak best juga ni. Dia bagi kita apa? Kita nak jawab soalan, kita malas, tak rajin. Nak-naklah kita ni kan. Aduh, penat pula. Okay, explore. Dia ada jawapan dia. Bolehlah nak copy paste. Okay, boleh nak copy paste. Dia tunjuk setiap paper dia jawab macam mana. Tapi nampak ni, dia ambil terus ni. Dah dapat 30 paper dia tengok. Which is quite nice lah. Okay, dah siap. Jadi dia kata apa? Dia kata jumpa 10 paper. Boleh kalau kita setakat nak faham konsep. Kalau kita rasa nak jalan, kita boleh tu copy lah. Ni kalau dah malas ni, guys. Ni. Kalau kau rasa nak je kan. Boleh copy. Kalau rasa macam tak best, kita berubah pada yang lain lah. Okay, Google Scholar macam ni cara dia. Okay, tak apa. Kita lupakan. At least kita tahulah. Dia tak jawab macam ni. Yang ni bestnya dia terus tunjuk karangan. Which is quite nice lah. Yang ni kurang sikit dia bagi kita. Dia tak ada rumusan untuk setiap dia punya ni. Bahaya juga sebenarnya. Tak payah. Lupakan. Okay, sekarang korang jom. Kita, untuk yang UTHM, korang dah boleh standby tak kau punya email student? Boleh access tak student punya account UTHM? Saya nak ajak buka Scopus AI. Macam mana respon? Tu dah hilang password. Saya pernah buka. Dah buka Doktor, nak tanya. Kalau macam, kita ambil benda-benda tu kan. Lepas tu kita state, walaupun kita elaborate, kadang-kadang turning in pun boleh detect tak, doktor? Okay. Bila kita buat ni, kita akan minta AI generate content bab 2 kan. Yang tu Trinity memang 100% detect. Lepas tu? Okay. So, the way sebenarnya, kalau sekarang, dia orang buat paraphrase lah. Dia akan buat, kalau macam biasa kami buat, baca balik dan check lah. Kalau ada macam ayat terlalu tinggi, kita rendahkan. Tu skill lah, tu skill English. Kalau skill paraphrase ni, kalau orang yang terror pun satu paper journal tu biasa 3 jam. 3 jam. Okay. Siapa yang ada duit dia bayar, dia hantar pada proofread. Proofread boleh buatkan. Okay. Kalau korang student saya punya style, dia tengok ayat, dia purposely merendahkan, dia mencacatkan ayat, bukan. Dia merendahkan kualiti ayat tau. Macam seolah human yang buat. Faham tak? Dia punya ni. Paraphrasing punya skill. Tu ada skill lain. Kalau kita paraphrase dekat, kalau kita prompt tu, boleh ke? Mana? Betul. Dia still detect. Kalau macam, kan kita boleh minta kita prompt humanize this, apa tu, macam tu. Boleh ke? Humanize masalahnya dia detect. Dia detect apa-apa juga. Yang AI buat, dia akan detect. Apa lagi yang biasa dulu orang paraphrase ada tool, apa nama dia? Glamour, alamak lupa. Coolbot. Coolbot pun AI detect. Tak lepas Tenitin. Sekarang Tenitin terror. So kalau macam tu macam ni kita nak dia yang saya nampak lah sepanjang saya buat ni. Okay, anything you will generate today kita generate, kita humanize, Trinity lepas. Tapi minggu depan, bulan depan, dia tangkap. Dia macam orang kata dia berlumba tau. Kau buat, aku lawan. Dia macam, benda tu keep learning tau. Keep learning. And sometimes ada juga orang, dia guna ayat sendiri pun, dia tulis cantik. Trinity declare sebagai AI. Okay, AI. Saya pun masih mencari yang macam kita orang bayar paraphrase. Okay, tolong paraphrase memang lepas lah 100%. Tapi kalau korang kena belajar lah skill paraphrase. Macam student saya, mesti saya katalah, dia merendahkan sikit kualiti ayat dengan ayat dia. Dia tengok, tak faham, apa benda lah. Dia buat guna ayat mudah. Still the point ada, tapi dia gunakan ayat-ayat mudah sikit. Tak guna verb yang dahsyat-dahsyat. Yang tu macam lepas juga. Tapi masa lah, 3 jam, 4 jam, something like that. Kau kena invest masa lah. Paraphrasing is another skill. Sekarang kita nak minta AI untuk bantu kita tulis. At least kalau AI tulis, kita dah jimat masa banyak. Kalau dapat bab 2, berapa bulan tu kalau PhD, master. Bab 2, banyak bulan tu guys. Ini kalau boleh buat 1 hari dah siap. Nampak tak? Betul. Jadi paraphrasing tu is a skill that orang kata berbaloi lah. Saya pun saya boleh buat tapi slow lah. Saya jarang buat hari-hari. Tapi untuk orang yang level expert 3 jam guys, satu paper 3 jam. Jadi kita akan lebih dari 3 jam lah. Yang tu dia punya tu lah. Okay? Boleh? Okay. Jadi sekarang kalau dah ada UTHM punya staff ataupun student, anda pergi kepada website library UTHM yang sangat best itu.
ptta.uthm.edu.my guys. This one. Tada! Okay, hari ni kita skema sikit. Kita masuk library. Okay. Enter. Okay, this ada library. Boleh masuk tak? Sampai tak korang? Ke masih lagi hilang dalam bayangan hari Jumaat? Boleh kan? Okay, nice. Okay, you go here. And then you go down a bit. You go to here. Down here, there's an article database. This one. Ni guys. Okay, again. This one is article database. Kau pergi kat situ. Okay. And then, library dia akan tunjuk kepada kita, dia akan membelagakkan diri dengan segala-gala benda yang dia dah langgan. Yang ni guys, ni semua library dah langgan ni. Yang ada AI setakat ni, yang saya tahu, yang saya pernah guna, dua ni ada AI. Sains Darat ada AI, tak tahu berapa lama. Tapi Scopus AI memang biasa guna. Dan ada lagi satu, World of Science AI. Mana WAS? Kamu WAS. Ni. WAS pun ada AI, tak pernah try, tak berani nak tunjuk korang. Tapi hari ni saya tunjuk benda yang saya biasa try. Jadi sekarang kita pergi pada Scopus, this one. Kau pergi dekat Explore More. Okay, Explore More, and this is where you need to login guys. Guna account student ataupun account staff. Okay, login. Dia ada SSO berbenda kan yang membuatkan kita stres apa jalan. Nah, yang ni ambil masa. SSO. Okay, kalau tak ada kau tengok dulu. Apa yang tak ada kau tengok dulu. Nanti esok-esok dah ingat student punya password, kau buatlah sendiri. Okay, 284. Okay, kan ada password, kau buatlah sendiri. Tapi memang best lah. Yang ni yang bestnya. Kenapa Scopus AI best? Dia akan ambil paper, jawapan daripada paper Scopus je. Jadi kita punya jawapan high quality lah. Tak adalah kata apa benda ni awal. Okay, sampai sini tak? Anda sampai tak? Dah akan dapat page macam saya. Scopus. Kalau Scopus baru ada preview, tu salah. Scopus preview tu korang maksudnya bukan tempat yang betul lah. Kau kena tukar browser lain. Atau kena hilangkan cookies, lepas tu clear cookies, masuk balik. Dia kena Scopus. Dapat tak? Masuk Scopus. Kena guys? Boleh Boleh masuk Scopus. Kau dah dapat. Bagi sikit hint, dah dapat masuk Scopus ke belum? Berjaya tak men-Scopuskan diri? Okay, nice. Okay, nice. Okay, so in Scopus, okay, the first you want to go is, kau nampak sebesar-besar ni, Scopus AI. Okay, you go on that one, click on that one, and then go back to your question. Ni soalan dia. Copy. Dan kau masuk, ni paste, Ctrl V. Okay, berkenalan. Soalan dia, copy P, Ctrl V, paste. Kau tekan yes, dia akan pergilah. Kalau ambil deep research, dia akan ambil masa lebih lama untuk jawab soalan dan dia akan rujuk banyak paper. Tetapi nanti di ujungnya, kalau kau pandai guna, dia boleh dapat orang kata research gap untuk bidang tersebut. Power, sangat power. Saya tak pernah gunalah. Saya tak ada lulus sangat. Tapi kalau saya pernah nampak, saya pernah buat, memang detail. Okay? Kali ni kita guna yang ringan-ringan dulu. Kita terus jawab, kita tak jawab soalan. Jadi Scopus, macam konsensus tadi, dia akan jawab soalan kita. Lepas tu, nampak ni. Segala-gala soalan, nampak. Sebiji macam konsensus tadi, dia akan jawab soalan lah. Dia jawab. Dan kalau tengok, ni jawapan dia. Dalam bentuk karangan. Ni, bentuk karangan. Okay. Dan ni paper yang dia refer, guys. Ni, paper yang dia refer. Okay. Yang dia refer. Lepas tu, kalau kau nak download, dia punya kan ada Mendeley CSV punya file kan. Kau pergi pada show all reference, yang bawah ni. Dia ada show all reference. And then this is where you can export dalam format yang kau nak. Ni guys, ingat tak? CSV akan masuk pada format macam spreadsheet lah. Jadi boleh guna, simpan. Biasa CSV ni kalau bagi ke ChatGPT, dia boleh buat kerja lain. Boleh buat paper lagi satu. Kalau RIS lah. RIS ni kan untuk Mendeley. Mendeley pun ada. Kalau kau login Mendeley siap-siap, dia terus masuk ke Mendeley punya library automatic. Dia bagi masuk, gempak gila. Okay, so this is the one lah kalau nak guna. Kalau macam saya tak berapa rajin, saya perlu nak cite. Tapi kalau nak simpan boleh lah. Kita masuk tesis kan, nak cite kan. Okay. Ambil dia punya Mendeley ni dan masuk ke kau punya Mendeley. Ni. Ataupun RIS pun boleh. RIS file akan masuk Mendeley pun sama boleh import. Ni, kena ambil. Okay, sekarang yang tu kendian lah. Kita boleh buat kendian. So sekarang ni, okay, jawab soalan dah terjawab. Kita copy ni guys. Ni. Copy. Okay, semua dan kita, dia sebut semari ni. Okay,
Copy. Kita pergi letak dekat jawapan kita ni. Ni, enter, Ctrl V. Dah. Okay, soalan seterusnya. Buatlah sampai habis semua soalan, guys. Buatlah sampai habis semua soalan. Macam tu. Sebab bila bab 2, dia sangat orang kata ekstensif. Dia banyak kena cerita. Jadi kita buatlah untuk ni dan kita jawab soalan. Dan kita buat sampai dapat semua ni macam ni. Okey, dah dapat ni baru kita hantar balik kepada kita punya ChatGPT untuk meneruskan kita punya perjuangan menulis bab 2. Tu kerja kita lah sekarang. Kita macam masuk data entry. Okay. You go this one, you copy dia ni, and then you go here, and then you Ctrl V. Okay. That's how you do it. Okay, yang ni. Okay. Okay, macam tu cara dia. Tak apa. Sambil tu buat dulu sama-sama. Kalau nak tanya follow up question, masalahnya kadang-kadang follow up ni, di bawah ni boleh juga. Kadang dia jawab, dia tak refer paper mana-mana. Kan, follow up kita taruh. Kadang dia tak refer paper mana-mana, dia jawab sendiri. Tu kadang ada masa-masanya AI ni kadang-kadang di luar kita punya kontrol. Jadi kita pun nak kena biasakan dirilah. Okay, this one is good. Dia jawab. Soalan ni dia jawab dan dia ada citation. Which is good lah. Jadi kita test ke bawah, kita copy dia punya ni, and then kita go down to our question, and then kita Ctrl V. Okay. So, soalan yang segmen seterusnya pun sama. Okay. For this segment, okay. Segmen C, kita buka new chat lah guys. Okay, new chat. Yang ni. New chat pun senang dekat atas ni je. New chat. Okay, buka new chat. Ctrl V, enter. Tunggu je. Okay, dia akan jawab. Okay, siapa nak teruskan guna consensus pun boleh. Jom sambil-sambil lah. Apa kata segmen yang saya tak boleh pening kepala. Jangan buat. Saya dah buat pening kepala. Okay. Okay. Consensus lah. Kalau mendelay lah. Kalau yang Scopus lah. Oh, sorry. Okay, consensus, Scopus. Ikut mana kau nak. Dua-dua akan dapat jawapan. Cuma Scopus AI, kualiti jawapan lebih berkualiti sebab dia refer paper Scopus sahaja. Dia macam orang kata paper yang terbaik lah orang kata. Kalau cari girlfriend, boyfriend tu yang lawa-lawa je lah bila Scopus. Something like that. Okay, something like that. Okay. And then continue to the end of the outline sampai hujung. Minta jawab. Teruskan. Okay, teruskan. Teruskan. Okay, dia akan buat. Okay. Okay, ambil masa korang, jom. Yang ni kerja-kerja kenyah ni kita relax lah sikit. Saya sambil kan, bagi leka-leka kan. Leka-leka. Ni banyak pula, malas pula buat banyak-banyak. Tak apalah. Okay, something like that lah. Buat. Okay. Okay, bagi. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Banyak DEFG, alamak letihnya. Okay, apa kata saya... Jom kita carilah dulu. Main buat lah. Copy paste kan? Jom kita buat sampai habis lah. Jom lalang nak jadi bab 2 kan. Saya pun tak nak ulang kerja banyak kali. Jom kita buat lah sambing dengan korang kan. Scopus AI punya paper. Jadi buat, jawab soalan. Buat copy paste. Dan dah siap kita bagi kepada ChatGPT. Copy. Okay, and then go down here. The bit paste. Betul, yang ni. Empirical. Okay. Kita follow up question. Paste. Macam tu je. Okay. Macam tu je. Kita habiskan terus lah alang-alang. Jom, ada masa ni. Tak ada masalah. So, kita buat sampai siap terus kita punya bab 2. Boleh lah relax petang ni kan. Pergi Zeus ke kan, minum Starbucks benda Starbucks pergi Zeus ke, pergi Aicha ke, makan aiskrim ke kan. Okay. So ulang lah. Okay, ulang sampai siap.
Okay, sambil-sambil buat benda lah ni, korang nak tanya apa-apa tak? Nak tanya ke apa benda yang berkaitan ke tak berkaitan ke, bolehlah tanya. Tips ke, tanya je sama kita buat-buat ni. Ada soalan tak? Jom, santai 5 minit atau 10 minit bersama soalan. Okey tak guys? Okey. Doktor, kalau macam kita dah upload dekat ni kan. Lepas tu dekat turn it in, lepas tu kita tak boleh upload yang second time punya kan? Turnitin kita boleh set tau. Turnitin biasa lecturer set supaya one time upload dia tak simpan dalam database. Macam tu. So for the second time dia tak detect. Dia macam the whole new thing lah. Turnitin boleh setting macam tu. Dia ada masa setting biasa dia punya default macam tu. Lain kalau lecturer awak dia dah upload masuk database, awak masak lah kali kedua 100% dia sama. Matilah. Dia masa setting tu dia ada. Masa setting upload ni. Masa setting kan pesyarah kena setting account untuk upload kan. So dia ada satu button tu kena jangan tick. Something like that lah untuk Turnitin. Dia kalau lecturer awak tick, memang dia ketulah. Setakat ni macam tu lah yang biasa kita buat. Kan? Cuma awak kena belajar lah skill untuk paraphrase supaya lepas. Okay, itulah tu nak kena belajar lebih lagi. Sebab sekarang masalahnya musim AI, semua orang guna AI tapi nak lepas tu kena ada skill lain lah. Skill lain lah. Saya jujur lah, memang kalau ni memang tak lepas. Saya malas. So itu kita orang pergi ceramah tu guys, pergi kursus. Dia punya penceramah confident gila. Tak lepas ChatGPT kurang 30 lah bila kita buat kat rumah 100% kau. Gila. Jadi saya mengambil langkah play safe. Ni tak lepas. Ni tak lepas, jadi kita akan perlu kerja tambahan. Tapi at least bab 2 kau dah ditulis lah. Macam tu. Okey kan, nak tanya kau orang, apa kaitan bab 2 dengan bab 3? Cepat. Apa kaitan bab 2 dengan bab 3? Dah senyap dah semua orang Pemilihan metodologi. Ya betul. Jadi bab 2 dah siap. Nanti kita minta dia generate metodologi. Bab 3 tu dah akan lagi cantik guys. Cantik. Tapi malangnya, bila dah kita rujuk besar sangat kita punya skop, dia akan jadi di luar knowledge kita punya supervisor. Bab 3 tu macam, apa benda ni? Akan jadi orang kata latest punya teknik. Time tu kita dah, supervisor kita pun dah pening. Alamak, dia pun tak tahu nak supervise macam mana. Tu bahayanya lah. Tu yang bahayanya lah. Okay. Jadi untuk ngelakkan benda gitu kan, biasalah kita tanya AI akan jawab semua, tapi akan dapat teknik-teknik yang lagi latest dan lagi advance. Yang kita punya supervisor pun tak tahu benda lah tu wujud. Tu biasa. Tu biasa, okay. So sekarang kita nak kena pandai bercerita lah, faham tak? Nanti panel akan tanya, kenapa tak guna metod ni macam tu. Jadi kita pun dah jadi itulah. Tapi basically bila kita minta bab 2 dah siap, kita boleh minta ChatGPT generate bab 3. Dasarkan kita jawab 2, dia akan keluarnya cantik. Keluarnya cantik lah. Macam tu. Kalau supervisor anda dah, orang kata supervisor korang dah selesa dengan software ni, method ni, jadi masa minta ChatGPT generate bab 3 tu, terus letak scope dia guys. Tanpa siap. Nak guna MATLAB, coding sekian, ini kau punya group study sekian, macam tu. Barulah orang kata jawapan tak menakutkan anda dan supervisor anda, macam tu. Tu tujuan dia. Okay? So, bila kita buat yang ni sekarang ni, faham tak? Kita dah rujuk paper satu dunia tau. Kita punya AI ni dah orang kata cover the whole world. So akan dapatlah metodologi yang supervisor kita atau kita tak pernah tahu pun. Itu possible. Itu possible. Ada kelebihan, ada keburukan lah. Macam tu. Kan? Itulah dia punya cerita dia. Paling cantik lepas ni, minta dia jenis bab 3. Tapi kalau kau takut, kau pagar siap-siap. Okey, kami nak buat ni je. Orang kampung ni je. Orang kampung tak nak. Orang lelaki je. Orang perempuan tak nak. Something like that. Kat situ dia akan kata kau punya comfort zone tu masih lagi ada lah. Okey? Okey, faham? Okey, boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Something like that. Okey, the rest. Mana? Yang geng-geng boboiboy, tanyalah apa-apa boborak. Aduh, aku dah macam buka podcast ni. Cepat. Tanya apa? Jangan segan. Sambil kita ni kan. Tanya semua question ni dari ChatGPT ke? Okey, question ni daripada Gemini boleh, ChatGPT pun boleh. Ikut yang anda guna yang mana. Macam kami tadi, kita akan guna ChatGPT untuk kita buat dia punya limitation. Ni guys, sorry. Dia punya online ni kita buat. Kalau guna Gemini pun boleh, ikut korang lah.
Ikut korang lah. Okay, Gemini pun boleh. Okay guys, boleh kan? Saya nak habis dah ni, korang bercerita. Korang bercerita, okey tak? Masih lagi bertenaga tak korang? Doktor, yang paraphrase tu kan hari tu ada cerita yang kena bayar tu kan. Dia dekat app website ke ataupun dekat orang yang kita nak hantar paraphrase tu? Dia kalau Google banyak paraphrasing, tapi kalau biasanya supervisor anda dia kenal seseorang yang murah dan mudah. Okay, so kena deal dengan someone lah. Orang ada biasa. Kalau tak biasa kalau Google ada je yang Malaysia punya. Kalau kau nak jimat sikit kan, kalau student pergi kepada fakulti yang bahasa, ada lecturer English yang buat servis tu. Dapat murah lah. Macam tu. Okay. Okay guys, saya dah siap. Korang okay tak? Okay, dah siap kita. Okay, ambil masa sikit. Siap. Okay, sekarang kita nak swap pada ChatGPT balik. Okay, jawapan untuk ChatGPT. Okay. Okay. Oh guys, 80 muka surat. Kau punya ada berapa? 80 guys, muka surat. Nampak tak apa yang kita buat hari ni? Okay. Okay, jadi saya punya dokumen mudah siap. Dia boleh bagi Word ataupun dalam PDF. Nanti kita akan attach yang kita minta ada generate bab 2. Daripada situ kita akan paraphrase lah. Sekurang-kurangnya bab 2 kita dah ada ditulis dan dah cover research gap semua. Okay. Okay. Selesai. Okay. Kalau kau tak nak buat ni tak apa, kau tengoklah dulu. Okay. Selesai. Jadi sekarang ni tesis. Okay. Okay, saya dah siap ni kan. Okay. Sekarang, boleh saya proceed ke? Kena kau nak tunggu korang lagi? Doktor nanti share slide. Saya tak ada slide ni guys. Ini memang terus jalan. Saya share recording. Recording Adli Syam ni kenal ni. Ni geng koyum ni. Adli Syam geng koyum ni. Geng FKMP. Okey, jadi nak proceed ke ni? Saya dah siap semua jawapan saya untuk jawapan saya untuk yang soalan ChatGPT. Korang dah siap belum? Nak saya proceed ke? Nak tunggu korang kejap? Boleh proceed je doktor. Boleh kan? Okey, jom. Okey, saya dah siap. Saya balik pada ChatGPT. Okey, saya dah kata okey, dah cari kan? Okey bro, okey. Okey bro. Aku dah berjaya dapat semua jawapan untuk soalan Scopus AI tu. Itu. Okey. Aku attach kat sini Okey. Mohon tuliskan bab literature review untuk tajuk aku ni. Jangan lupa letak citation yang ada dalam dokumen yang aku attach tu. Ni guys. Untuk C ni saya bagi dekat ni kan. Dia punya chat dia. Okay, memang geng koyum. Okay guys. Ni prompt. Okay bro, dah berjaya dapat. Okay, that one. Ramai geng koyum ni. Okay. Okay, and then this one, and then you attach the file guys. Yang tadi yang dah siap tu kan. Okay, mana file tadi? This one. Okay, jangan lupa save. Saya attach Word lah dekat dia. PDF ikutlah. Saya bagi PDF lah. Ni PDF lah. Okay, saya ni. So klik, kau dah tahu kan attach file kan? Simple kan? Add photo and file. Okay, the one is easy. And then cari balik kat mana tahu? Kat sini mengurangkan anxiety sebenarnya. Okay, this is proposal, thesis. So, this one jawapan untuk ChatGPT dan klik open. Tunggu sekejap dan kita dah siap macam ni kan. Nampak dia tengah masuk. Jadi apa saya buat ni? Saya kata, okay bro,
Aku dah berjaya dapat semua jawapan soalan Scopus, attach kat sini je. Mohon tuliskan bab literature review untuk cikgu aku ni. Kalau kau risau, kau pergi atas balik, kau letak balik dia punya outline yang dia bagi bro. Kadang-kadang kita risau. Takut dia berpusing tau. Ni Mangkuk Ayun ni kadang bukan boleh percaya. Ni. Ingat tak outline yang atas tadi ni? Ni copy balik. Ni. Kita bagi dia sedari sikit. Kadang dia nak kena bagi banyak kali ingatan. Dia akan follow tapi kita tak nak dia melampau hallucinate dia. Ni guys. Okay, dia akan follow. Okay. Copy balik outline dia bagi kita tadi. Nanti follow outline yang kau bagi ni barulah tangkap dia siap-siap. Bagi outline kat bawah. Jadi apa sekarang kau buat ialah, ni aku tambah lagi. Kita bagi dia dokumen, dan kita kata dah ada, dan kita minta buatkan bab 2, follow outline yang kau bagi ni. Jadi dia tak melalut. Kadang-kadang ChatGPT dia suka melalut guys. Macam tu. Saya bagi yang additional punya prompt ni kan. Ni kau bagi dia follow outline kau bagi dan kau bagi outline dekat dia ni. Ni. Okay. Dia dah siap yang tu. Kita terus tekan hantar. Kita tengok dia, okay, tengah baca. Okay, kita biar dia baca dan dia buat. Okay, upload dokumen, upload semula PDF. Oh, dia kata guna Word. Okay, bos. Dia minta guna Word lagi best. Okay. Ya. Kita test Word. Okay, ni Word. Oh, dia kata guna Word lagi okey. Baguslah. Word pun file lagi kecil. Ni Word. Okay, dapat. Dan kita tunggu kejap. Boom! Tak dia buat. Oh, PDF dia masalah nak baca pula hari ni. Banyak kau punya ni kan. Oh, okay. Dia minta kita ada berapa pun nak check dengan kita lah. Okay. Okay, dia kata apa? Dia kata ni, kita jawab soalan dulu, pengesahan ringkas. Okay, cadangkan ya atau tidak. Ya. Format tu okey. Okey. Jom, kita copy bahagian ni, kita jawab soalan dia. Ni ada soalan yang jawab kan? Okey. Okey, letak balik. Ni jawapan dia. So, dia kata apa? Ada soalan dia, so kita proceed, minta kita jawab. Tu biasa. Okey, gaya bahasa, bahasa level, setuju. Ya, ni. Okey, setuju, dah kita kata ya lah. Tu. Jawab balik je. Setuju, ya. Gaya citation, contoh ni. Okey. Atau macam ni. Ikut format APA. Citation APA. Okey, APA. Tahap pedalaman, ini pergi mantap, fokus kepada ni, nak hujah atau selamat dan ringkas. Ni penting guys. Nak kuat hujah atau selamat dan ringkas. Selamat dan ringkas je lah. Ya, kuat hujah lah, alamak. Mana ni aku pening nak pilih kat ni. Yolah, selamat dan ringkas lah ni. Kita kalau PhD mungkin kena kuat hujah. Kalau master selamat dan ringkas je lah ni. Ni guys, saya ambil selamat dan ringkas lah. Ikut korang lah. Okay, dah jawab soalan, dah kita boom, hantar kat dia. Okay, dan make sure kalau dia dah generate, kita okay guys, dia buat. Wah, dia buat. Alah, bahasa Melayu pula. Aduh, kacau lagi. Lupa nak suruh buat bahasa Inggeris. Oh, ini masuk UKM bagus ni. Okay, kita bagi dia buat kerja dulu lah.
Okay, kita bagi dia generate dulu. Biar dia buat kerja. Korang macam mana? Okey tak? Korang macam mana? Okey? Boleh kan? Okey, minta dia buat kerja. Lupa nak minta bahasa Inggeris. Tak apa kan kita minta dia translate. Bro, tolong tulis dalam fully English. Lupa nak bagi tahu tadi. Okay. Bro, tolong tulis fully English. Sorry lupa nak inform tadi. Dan kita, boom. Okay. Oi, 2 version dia bagi guys. Ambil kau. Okay, literature. Okay. Okay. Okay guys. Okay, macam ni cara dia. Okay, dah dapat. Oh, quite nice oi. Seriously, quite nice. Okay. Dia macam pendek lah. Tak cukup panjang. Tapi tak apalah. Okay, so I prefer di respond. Nampak? Dah habis. I prefer di respond. Okay. Oh, malangnya kita dah sampai ke yang free plan GPT-5. Okay. So, dah dapat yang ni. Kita masuk, kita copy. Dapat ni kita copy dan kita masuk dalam kitanya chapter 2. Gitu. Basically macam itulah cara untuk buat guys. Okay, jadi kalau kau nak minta dia, sekejap chapter 2, kita terus letak dalam file Word. Masuk chapter 2 dah siap lah. Jadi kita nak tambah gambar rajah tu, kita boleh ambil pada boom. Okay. So yang ni kita kena ni. Okay, ni chapter 2 lah. So nak check macam mana? Betul ke tidak dia buat? Okay, so nak check macam mana? First kali kita tengok citation. Kan, bin, Azid. Okay, so we find this guy. Macam example Azid ni kan. Kita buka balik dokumen kita yang kita guna untuk ni. Kita cari balik. Ada tak nama tu? Takut ChatGPT ni membohong. Okay, membohong. Okay, dia ubah-ubah. Okay, Control F, we gonna find siapa? Azid. Sekejap Control F. Okay, kedua ni. Dekat jawapan tadi. Atau kalau malah kita guna PDF tadi, kita buka balik dan tengok ada tak citation yang kita bagi tu. Dia complete tak? Nah, gini, Ctrl F, AZID. Azid tak ada. Ini masalah ni guys. Ini masalah. Salah je rasanya doktor. Tadi AIZD. Betul tak? Yang dokumen tu. AZID. Oh, Azid. Betul Azid. Azid, okay. Okay, Garcia. Kita apa? Kita cari Talib. Ada Talib tak? Ni. Control F. Talib. Talib. Okay. LIB. Talib. Kita kata tak ada Talib. Adakah sebab kita okay guys, kita ada problem sikit sebab kita terus minta dia jenis sekali panjang kot. Okay, Talib. Okay, so Talib tak ada. Okay. So, kemungkinan sebabnya adalah kita minta dia terus generate bab 2. Generate bab 2, dia terus generate bab 2. Okay, macam ni kan. Kita minta dia buat. Okay. Ctrl F. Sorry. Talib, ada tak Talib? Talib tak ada. Okey, dia halusinate. Dia halusinate betul-betul ni. Kalau Azid, AZID. Tak ada. Okey, tak ada masalah.
Kita jumpa balik dia. Oh, dia yang ni pula. Okay, nampak gaya ni, dia dah guna yang ni kan. Okey kan, yang ni dah habis kan. Okey, sekarang kita copy yang dia buat ni. Kita buka chat baru. Chat baru kita kata, okey ni. Okey, yang ni kita kata bahasa Melayu semula. Hai. Boleh bincang dalam bahasa Malaysia. Kita minta dia masukkan balik. Okey. Okey, saya ada penulisan chapter 2. Review. Saya share di bawah. Okey. Bawah. Boleh matchkan dengan citation yang di dalam dokumen Word yang saya attach ni. Okey. Okey guys. Okey. So sekarang kita tapik kita punya daripada yang dia generate tu, yang ni. Okey. Yang dia generate tu, lepas tu kita bagi kita punya file. Oh, ChatGPT. Tak apalah. Tak apa. ChatGPT ni masalahnya. Dokumen tu kan, kalau kita masukkan, dia ni, kita dah tengok Gemini. ChatGPT masalahnya guys, dia kalau yang ni, yang free, dia ada limitation tau untuk upload dokumen. Kita dah terkena hari ni. So tak ada masalah, kita pergi pada Gemini pun boleh. Dia ada AI, Gemini pun boleh. Kita nak minta dia matchkan. Okay. Dia matchkan kita punya citation tadi dengan apa penulisan ChatGPT. So bila anda buka Gemini, anda akan make sure ambil Pro lah. Pro ni ada yang free. Okay, Pro, utilization free Pro. Dan anda cakap, hai, ajak bincang bahasa Melayu dulu. Hai, boleh bincang dalam bahasa Malaysia. Okay. Kan, Malaysia, dan korang dah copy tadi bab 2 daripada yang ChatGPT. Kat sini, okey, ni kita kata kita ada bab 2. Saya di bawah. Tapi, okey ni, boleh match dengan citation dan dokumen attach ni. Okey. Kita kata kita dah ada bab 2. Share kat bawah. Tapi citation dia apa? Tapi citation di dalam dokumen tidak betul. Tidak betul. Okey. So boleh match citation, documentation. Jadi korang dah masuk ni, korang attach file Word tu balik. Kita cuba. Kita cuba kan. Mana tahu ada kan. So in use. Okey. Kita cuba dan kita terus tekan Pro. Lama sikit. Okey. So yang saya nak buat tadi kesilapan kita adalah kita terus dia minta jenis panjang tu sebab 2 tau. Orang kata kita bagi info, kita minta bab 2. Sebenarnya cara macam tu agak bahayalah, risiko. Cara yang terbaik ialah kita minta bit by bit. Maksudnya kita bawa dengan dia, okey, bab ni, apa soalan kita jawab, kita bagi terus kat dia jawapan on the spot. Dan ujung pun kita minta, dia generate pun sikit bit by bit paling selamat lah yang saya nampak. Kita bagi dia pada Scopus, generate. Chapter 2.2, atau generate chapter 2.3. One is the safer way lah orang kata. Kalau terus generate satu arung, dia pun kadang malah layan juga. Jadi bendanya akan jadi terlalu serabut lah. So at least saya pun belajar sesuatu lah. Saya first time sebenarnya minta generate satu bab 2 terus sebenarnya. Okay. So ni tunggu dah kita minta dia matchkan. Sebenarnya kita buat jadi. Okay, dia buatkan. Dia buatkan tapi tak ada citation. Okay, tunggu kejap. Bagi dia jalan dulu. Okay guys, ni. So dah swap citation dah ada dalam file. Okay, nampak ni. Dia tolong. Azib bin kena ganti dengan siapa. Yang ni sebenarnya orang kata nak repair lah. Okay. Okay, boleh. Okay. Mula bab 2 ni dalam full English.
dan termasuk sekali citation dalam format APA. Okey. Ni guys. Okey. Tulis minta citation. So minta ditulis balik lah. Okey. Jadi basically yang tu lah. Okey. Cara macam tu lah. Okey. Jadi rasa kita pun dah lebih masa ni. Korang okey tak? Ada soalan tak sementara ni? So cara paling selamat generate bit by bit lah. Okay, kalau the whole chapter generate, jadilah dia akan jadi masalah lain. Dia terlalu kata kompleks dia punya problem dia. So korang generate, copy paste, copy paste, copy paste. Lagi cantik lah. Tu dapat. Dan terus generate bawah dia punya APA punya yang ni. Okay. Yang tu lah yang saya nampak. Yang okay lah. Okay, this one is good. Nampak dia tolong repair dah. Yang cari sekali, Marini. Ada Marini tak kat sini? Marini. Where's Marini? Control F, M-A-R-I-N-I. Okay. Okay, bagus juga. Marini ada. So this one is much better lah. Ni. Okay guys. Much better. Dah ada. Siap ada dengan dia punya references. Okay. Tapi bila anda perasan, yang ni masalahnya kita tak ada gambar langsung dan terlalu pendek. Jadi rasa sebelum saya habis ni, saya nak ajar korang satu benda lah. Macam mana kita nak buat dia punya gambar. Orang kata figure lah yang boleh kita masukkan. Supaya kita punya ni orang kata tak adalah terlalu plain words. Okay. Saya tunjuk satu Biasanya untuk gambar, kita ada tool tau. Okay. Ada tool yang kita boleh guna untuk kita buat gambar. Kalau contohnya macam ni lah. Okay, challenges. Kita ambil ni lah. Saya bab ni kata-kata, mak takkan ni je. Kita at least nak gambar lah yang boleh membantu. So anda ambil copy bab ni. Ni. Akan ambil 2.6 ni, challenges limitation ni. Satu pergan. Dan anda pergi satu tool, nama dia napkin. Yang saya guna juga ni guys. Yang ni boleh buatkan kita macam infografik terus. Napkin AI, this one. Ni, napkin AI. Go to that one. And then, ni tengok dulu tau. Okay, tengok dulu. Nama dia napkin. Okay, napkin nama dia. Dan dia ada kena sign in. Dia power sebab apa? Sebab bila kau masuk, macam ni kan. Dia ada ambil new napkin. Okay, dia akan generate kita punya. Ni ambil blank napkin. Okay, new blank. So, dia akan generate kita punya ni. Anda paste, Ctrl V. Ni. So, anda perasan tak dia keluar tanda peti sebelah ni? Dia akan generatekan satu gambar berdasarkan kau punya ayat. Jadi, this one, korang boleh masuk tesis. Ni guys. Something like this. Nampak ni? Siapa nak bagi? Ni. So, pilih gambar yang bersesuaian dengan korang punya tesis. Yang mana yang sesuai? Maybe this one. Or this one. Tak kisah. Okay. Tak kisah. Gambar-gambar dia. Nampak? Cadangan dia semua kat sini ni. Nampak ni? Oh lawa guys. Okay. Boleh gunalah. Maybe example of this one is good. Dah pilih, dah dia minta color punya scheme. Nak color scheme yang mana. Okay. Jadi all this picture boleh masuk dekat tesis. Kan? Jadi, so bila dah siap, cakap kata setuju, okey lah ni, boleh lah ni, ni kan. Gambar ni orang kata examiner suka tengok sebab dia kan nak baca penat kan. So bila ada gambar macam gini, orang kata okey lah. Yang ni gambar ni. Jadi boleh masuk tesis gambar ni. Masuk tesis atau kau punya PowerPoint. Kalau rasa nak buang tajuk ke apa dulu, boleh. Ni boleh. Ni boleh buang tajuk ni. Ni sebenarnya kau boleh edit ni. Edit. Nampak? Boleh buang. Perkataan ni boleh modify kalau tak kena kan. Dia boleh dah siap edit. Kita save lah. Kita terus save sebagai PNG. Ni kan. Save sebagai PNG, kita taruh kat mana? Kita taruhlah dekat tesis tadi. Okay, PNG image. So, bila masuk tesis esok-esok. Ni contohnya tesis korang esok-esok kan. Masukkan tesis. Kau boleh terus masuk dia punya gambar. For example, this one. Masuklah gambar untuk tesis korang. Jadi orang kata, ada gambar. Jadi benda tu dia macam tak bosan sangat lah guys. Tak bosan sangat lah. Ni challenges set. Ni. Ni. Cuma bawah ni ada tu kan. Kau crop je. Ni nama ni kan. Watermark kan. Klik kanan dan korang crop lah macam biasa. Ni. Kecil kan. Cover. Yang ni. Okay. Jadi sekarang anda dah ada. Tambahlah border sikit. Guys. Dah ada gambar. Terus bagi nama lah. Figure berapa. Figure berapa. Apakah dia tajuk dia. Tu. Okay tak?
Okay, saya nak cerita panjang lagi kat korang sebab kat Scopus AI ni banyak lagi benda best. For example kan, bila kau dah buat ni kan, orang tekan sini ada konsep map guys. Banyak benda nak share korang yang ni. Ni boleh masuk tesis. Korang ada juga dia punya topik expert ni, tak pasti. Okay, topik expert lah ni. Emerging teams lah. Ni orang kata tajuk yang akan meletup lah lepas-lepas ni. Sebenarnya panjang tajuk ni. Saya pergi bengkel tu pun 2 hari tau. Orang nak cover sejam yang masak lah. Okay. Jadi setakat ni yang tu dulu. Maksudnya ada cara lah untuk bantu korang. Okay. Dan yang Ya, saya punya tanya. Doktor, kalau yang macam kita copy gambar tu kan, generate daripada Gemini kan, saya ada pernah juga, tapi cumanya saya guna untuk slide saja. Ataupun kalau kita letak dekat paper akan detect juga benda tu create by Gemini. Mana paper punya apa, gambar ke teks? Macam yang doktor buat tadi tu. Oh, napkin. Napkin sebenarnya kita just orang kata untuk visual lah. Tu memang gambar kita. Itu memang bukan gambar kita yang kita minta dia untuk visualize kan. Minta dia buat. Tak ada masalah, boleh guna. Boleh guna. Boleh. Cuma sekarang yang saya lupa tadi. Boleh guna. Boleh, gambar tu okey. Sebab saya berani dekat dalam slide je. Kalau dekat dalam tu saya tak pernah gunalah. Tu tak nak tanya doktor, boleh guna ke kalau kita masukkan dekat dalam thesis ke, kat dalam paper ke? Boleh, tapi kena pilih guys. Dia bukan sebarang tau. Dia kau tengok dari gambar tadi, dia ada gambar yang sesuai untuk slide. Contoh kan. Kalau nak tengok kan, bila buka balik, gambar macam yang kata tak formal, macam tadi ada gambar aiskrim ke apa kan. Yang ni sebenarnya kurang lah kalau masuk dalam tesis. Nampak tak? Kalau gambar tadi macam ni masuk slide. Tu okey. Kalau kau lagi takut, minta macam kau ambil satu, contohlah ni saya bagi tahulah tips saya. Kau ambil di section kata nak buat gambar lah satu yang menggambarkan bahagian ni. Kau tanya ChatGPT, bro nak buat gambar lah bro yang menggambarkan ni. Boleh buat dia punya, aku nak buat flowchart ke atau nak buat ni kau minta dia design. Boleh tak buat dia punya flowchart ke untuk dia punya apa? Flowchart kan dia ada dia punya step dia kan. Kata ini step penting nak buat flowchart. Step tu ada, dah ada tu kau masuk Google Draw, lukis balik one by one. Selamat. Faham. Google Drawing tak? Try Google Drawing tak? Drawing dekat dia dekat drive ni kan. Dekat drive ni kau lukis balik atau guna Canva. Pun boleh. Akan lagi laju lah. Boleh lagi laju. Mana yang selesa. Balik macam tu. ChatGPT akan tolong design. Kena kau-check. Okey, mantap. Okay. Kan? Cuma apa yang saya rasa macam perlu ada adalah yang ChatGPT tak bagi. Dia biasa table guys. Table previous research kita nak compare. Kalau yang tu, kita boleh minta dia generate lah. Daripada ni, Gemini Pro apa, minta dia generate bagi, okey boleh tak keluarkan table of, dia kan ada previous work kan yang berkaitan kan. Yang tu. Untuk bidang-bidang ni. Tu cantik. Okey, 5 minit je sebab nak sembahyang Jumaat. Ya betul. Lupa hari ni Jumaat lah guys. Okey guys. Okey, jadi saya akan share recording. Nanti kita bincang lagi lah, borak lagi. Jadi okey boleh Seronok pula hari ni benda ni. Okey, ada soalan last. Cepat. Ada soalan lagi tak? Tak ada, jom kita tutup kita punya sesi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih doktor. Thank you. Terima kasih banyak. Okey, nanti cubalah. Kalau ada apa bagilah feedback. Benda-benda kan. At least ada sesuatu lah yang korang dapat. Okey, sama-sama saya tutup recording.